Ambil sut. Tinggal lu. Dia merah lagi. Pan lagi baru. Oh, balah. 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 Ambil sut. Oh, merah lagi. Pam. Apa dia tu? Senangin. Oh, dia. Kasang. Oh, jenahak. Set. Merah. Ambil ni. Ikan lah. Ha, dia merah. Ambil. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip, on a boat, on. Laju. Sangkut ni. Pam. Tok balah terus. Baru sampai. Tak ada nak buat ni lagi. Lepas hit. Lepas sikit tali lepas hit. Bagi dia ni. Sangkut. Sat. Saya tak ada nak ejen lagi. Okey, tu dia ikan yang pertama sampai tu. Bukan kata 1 saat. Berapa detik kan? Jatuh. Udang. Balah tu dia ni. Member kita ni. Dia lesen yang pertama. Sopo mengai macam. Sopo mengai puyuh. Alhamdulillah. Spot pertama menjadi. Okey, tu dia. Hari ni macam biasa kita ada trip lagi. Memancing di Sangkap Sungai dan Penang. Tu dia, semoga ada lagi hasil insya-Allah. Okey, umpan yang pertama kita gunakan terbenung. Macam biasa kita selawat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Semoga ada sambaran. Amin. Udang. Tak je, try ikan tengok. Tadi kat member kita rasa baling-baling jatuh depan muka dia. Tok dia pula tu tengah termenung. Manalah kawan kau ramai-ramai hilang. Balah. Pam. Balah. Pam weh. Mau bonek tu. Alhamdulillah. Ikan kedua. Alhamdulillah. Mai. Saya tunggu sikit. Angkat tu. Angkat. Alhamdulillah. Angkat sikit ikan. Nama apa dah? Angkat sikit. Tu dia. Janda. Ada li. Adli gasak punya hari dah. Tak buat Ada. Pam. Angkat tu. Alhamdulillah. Cik mah. Dah gumpau dah. Angkat ikan. Angkat ikan tu tak gumpau. Mantap. Hei. Pam. GT. Pam. Dia GT. Cik letak lah bagi. Tak payah letak ni. sauk lah. Bagi ikan. Sikit. Alhamdulillah. Tangkap kedua pun menjadi. Angkat sikit ikan. Angkat sikit.
Gasok GT pula. Tu dia angkat sikit. Say hello. Alhamdulillah. Kali ni baru tadi. GT kau ni. Saya tadi je. Saya tadi tu GT. Tak ada dah. Bukan saya tadi. Alhamdulillah. Bukan saya tadi. Nampaknya kita boleh masuk satu grup. Simpan ni. Okey. Alhamdulillah, semua dah boleh lesen dah. Duk tunggu ya Allah. Baru nak boleh lesen alhamdulillah. Semoga ada lagi lah. Ikan ni. Udang. Tu. Pam tu. Pam tu. GT tu, GT. Sikit. Sikit. Pam. Alhamdulillah. Angkat. Makan bawah ha. Guru. Dengar bunyi. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah guru. Ada. Alhamdulillah. Tiup. Bang. Oh, GT. Alhamdulillah. Angkat sikit. Lesen yang ke bopom tak tahu. Alhamdulillah. Menjadi. Oh, ketukar. Ingatkan cakap kan no. Tengok dia lanjut. Dapat juga tukar kat aku. Memang target tukar. Ketukar. Okey tu dia. Ayak baru beralih pasang. Kami baru duduk belah ayak pasang. Alhamdulillah belah ayak surut tadi ada jugalah hasil. Sangka belah ayak surut tadi 2 sangkak. Ada juga hasil. Alhamdulillah. Jadi kami dah pindah belah ayak pasang ni. Ayak pun dah balik pasang. Moga menggasak jugalah. InsyaAllah. MJ. Alhamdulillah. Boleh tak lepiah. Tu dia. Ikan pertama ayak pasang. Alhamdulillah. Makan ikan. Makan ikan. Alhamdulillah rezeki. Semoga ada lagi lah. Lesen yang ke-4 ke ketiga dia. Alhamdulillah. MJ. GT. Serangi. Ambil sok. Faham? Sok belakang. Kasar kau serangi ni. Oh, dia gigi dah. Oh, balas satu lagi. Pam. Sikit. Sat. Tunggu ikan naik dulu baru sok. Aduh. Tak ada rezeki. Dia tak lambat senangi dia, gigi dia tajam. Putus. Tak ada rezeki. Rezeki mata saja. Okey, kita temu ramah sikit. Macam mana perasaan bila nampak ikan? Serah weh. Lucu. Okay, nampak muka dia tu. Dia tunjuk muka bukan. Saya elok lah no. Oi, saya. Oh. I love you senang ni. Tu yang buat balik rumah tu. Teringat tu. Tak apalah, dia nak bagi rezeki lain tu. Lepas tu baru ingat pakai ni. Dah abang lah tadi pakai rambut kasak. Rambut kasak, rambut alih OLB ni.
40. 40. 40. Main udah kopek nak mengeni ya. Tak apalah. Kita cuba sekali lagi. Okey. Pam. Apa dah tu? Senangin. Oh, dia. Kasang. Oh, jenahak. Sat. Ni sauk tu. Tak apa, tali tu tinggal. Sauk ni ikan. Alhamdulillah. Ganti ke mana ni? Jenahak. Apa, Sat, kita duduk tepi sana. Kita ubah sikit. Asal dekat nak pindah ha. Oh, angkat dia kan dah abang dah. Ni kita abang tadi kan. Kita dah abang ada hikmah dia. Ada hikmah dah. Dah abang dah. Dia tukar dengan ni jenahak. Oh. Pegang. Tak. Dia tadi apa ni senangi lucu. Oh, kawan dah kecewa dah. Perah dah tu. Lalah, dia ganti dengan ni. Sehelok kilo dah ni. Tengok lagi. Ada senyum. Okey. Depo nak cuci buka pula, kita try duduk belah tepi tu. Makan ni. Nah. Gogot. Baru ada gogot. Amat dahsyat ni. Lepas dia ni angkat si ikan tu. Gerut. Kecil lah. Alhamdulillah. Menang motor. Apa dia? Udang. GT. Yang tak terkira. Alhamdulillah. Strike lagi. Nampaknya belah petang pun menjadi lah. GT makan petang. Alhamdulillah. Iti pulang petang. GT pulang petang. Lagi. Balas lagi. GT lagi. Lepas dia. Kita main ikan kecil Makan udang kopek. Iti pulang petang. Udah kopek. GT makan udang kopek. Ikan kut. Pelik ni. Tak apa, buka dulu. Belik tak apa, nyanyi ikan naik. Jaga belik ikan tak naik. Saya goreng bah. Saya bawai goreng. Alhamdulillah. Pam. GT lagi. Alhamdulillah, GT makan petang. Boleh lah, saya manis. Alhamdulillah, nampaknya belah petang pun rancak juga. Menjadi ya. Tadi kami duduk lorong belah tu. Pindah belah ni sikit. Pasal daripada duduk cuci buka tu. Sekarang ni pun menjadi. Alhamdulillah. Boleh lah. Walaupun lagi kuat belah petang ni ada juga lah hasil. Alhamdulillah. Semoga ada lagi ya. Balah. Guru. Merah ambil ni. Ikan lah. Dia merah. Ambil. Selalu bagi dia naik dulu. Pam merah. Duk kata dah. Pam sikit. Pam kasar merah dah. Bagi dia naik busuk. Alhamdulillah. Tak pernah boleh tu merah. Tak pernah boleh merah. Dia kata dah. Gila. Kat tani dia macam minum. Ambil ke bang dia? Bau tok kan? Angkat air. Sek dulu mana? Padu. Bau tok kan balas. Buah kepala. Dah sabu dah. Makan udang? Ambil sok tinggal dulu. Dia merah.
Bang lagi baru. Rancuk. Makan udang kopek eh. Selalu. Ikan net sok. Oh. Anek masuk. Sat. Masuk. Sok. Ui. Lagi besar. Lagi merah. Lagi besar. Dia makan udang kopek eh. Oh. Banyak cawan ni. Alhamdulillah double straight orang yang sama ni. Rezeki lah minit. Oh, rezeki lah minit. Tunjuk. Kopek eh. Ish. Double straight merah. Alhamdulillah. Ada lagi. Okey, alhamdulillah tu dia sangkap terakhir pun menjadi ya. Oh, kita target merah sangkap lah ni. Naik merah 2 ekor. Oh, alhamdulillah. Orang yang sama buat naik, baru buat naik tak sampai. Ada mau ikan. Ha? Tak ada nak buka lagi ikan nak naik yang pertama tu. Balas pula seekor lagi, mungkin sepasang kot. Senyap ni. Jadi itulah, sagi kita selesai mengai lagi, kita susun lah ikan. Hasil lah ni alhamdulillah ada jugalah. Gasak jugalah ni. Sebab sagi kalau kita nak hasil kat JT memang tak dan. Sebab jam pun dah pukul 7 lah, gelap lah. Sampai JT gelap, tak nampak apa. Sagi duduk sat lagi. Kita susun ikan, kita hasil lah ni. Balas ni, dia. Lepas lu. Bagi cikang dia dah sak. Sentak tu. Ada, tak ada. Oh, habis. Dia tarik dia tak kuat. Dia heret tali tu. Kena dia heret dia tak tarik ni tak kuat tau. Dia bagi cikang. Tu dia. Sak tu. Kena lagi. Oh, tanda. Boleh lah tanda. Makan ikan. Sekejap lagi kita susun ikan. Oh, balah. Balah. Ambil. Sut. Oh, merah lagi. Tak apa. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Dia makan ikan pula. Alhamdulillah. Ikan. Merah yang ketiga. Padu. Lagi gelap, lagi rancak. Pam. Tanda. Tanda. Tanda pun balah. Bola ikan. Alhamdulillah. Dia ingat merah lagi. Betul-betul heroin Ustaz ni. Betul. Jadi lalah tu. Kau jauh. Isi ikan. Lembu. Okey, alhamdulillah. Sampai sini sajalah trip hari ni. Alhamdulillah hari ni gasak jugalah. Jadi kita masih dekat spot yang terakhir ni. Kalau nak tunggu sampai JT takut gelap, jam pun dah pukul 7 lah. Kami singgah sangkat lah ni saja. Nak singgah tengok-tengok galak juga. Gasak juga sangkat lah ni. Orang kata rezeki tak salah alamat. Duk target ikan merah lalah menjadi je. Jadi jom. Tu player kita. Okey lah. Tengok sikit. Weh, kita ke? Okey, padu. Oi, padu ni. Tu. Semua padu lah. Ni. Paling menggasak ni. Gasak. Dia lalah minit. Menjadi double strike, triple strike habis. Ni pun padu, semua ada lesen. Janji ada lesen lah. Hasil lah ni. Tu dia. Tu awak sekali tu. Hidup ini. Tu dia hasil hari ni. Tengok lalah minit ni merah ni. 3 ekor naik merah. Ya. Abang kita buat naik 2 ekor. Kita buat naik seekor. Target mengena. Semua berapa? Makan lagi. Makan lagi. Berapa? Makan. Yang mana? Merah tu. Dah kot.
Kalau berapa ni? 28. Tu merah. 28. Kalau makan tu lekat tu campur 29. 9. Pakai apa ni? So macam dia tu. Cekang tadi. Mana ni? 28 ekor tu dia. Merah 3 ekor. MJ berapa ekor? MJ 2, 4, 6, 7. MJ 7 ekor. GT 2, 4, 6, 8. GT 8 ekor. Oh jenahak tu. Jenahak sekor. Aduh. Abang kita. Padu dia. Hidup lagi tu. Tengok tu. Gorok-gorok pun ada. Yang lain tu lah. Gorok-gorok tukar tu. Lembu. Kalau Hidup lembu lagi. ada. Hasil lah ni. Padu lah. Alhamdulillah. Jadi itulah. Sampai sini sajalah video untuk hari ni. Kita nak balik jeti takut tak dan. Takut gelap. Jam dah 7 lebih lah. Sekali sampai jeti. Tak dan nak tengok hasil lah ni. Jadi itulah. Jumpa lagi lah di video yang seterusnya nanti. Jumpa lagi. Bye bye. Okey gang. Okey Okey. Okey. Assalamualaikum. Tolong.